Cantiknya rumah ni tuan-puan. Sejuk je mata memandang. Jom saya house tour rumah banglo berkonsepkan split level ni. Okey, rumah ini berkeluasan 2288 kaki persegi, ada 3 bilik tidur dan 4 bilik air. Kita mulakan dengan bahagian car porch terlebih dahulu, berkeluasan 25 kali 18 kaki persegi, boleh memuatkan 2 biji kereta. Jom kita masuk bahagian dalam pula. Assalamualaikum, jumpa masuk tuan-puan. Okey tuan-puan, bila dah masuk bahagian dalam ni, kita akan terus jumpa ke bahagian living dan juga dining area. Klien kami request untuk gabungkan sekali. Bila tengok lantai ni, klien kami request untuk full SPC. Atas pula ada ceiling kapur double layer, lampu dan kipas termasuk sekali dalam package Zasma. Bila kita tengok pula ke bahagian tepi ni tuan-puan, ada sliding door. Sangat-sangat sesuai lah kalau tuan-puan nak beriadah bersama dengan keluarga. Okey, jom kita ke bahagian sana pula. Okey tuan-puan, dekat area sini pula ada tangga. Jom kita turun sama-sama. Okey, dekat sini saya nak tunjuk ada storage room tuan-puan. Sangat-sangat luas lah. Sesuai kalau tuan-puan nak letak vacuum, macam-macam boleh letak dekat sini lah. Kalau sini pula ada pintu yang menghubungkan dengan porch area. Jom kita ke area dapur pula tuan-puan. Yang specialnya untuk dapur ni ada bahagian laundry area dan juga toilet. Kalau tetamu datang bolehlah terus guna toilet di sini. Toilet kat sini pun adalah full monset bersama dengan aksesori tandas tuan-puan. Okey, jom kita ke bahagian dapur. Sangat-sangat cantik. Tema dia black and white tuan-puan. Okey, untuk dapur ni tabletop dah termasuk dalam package Zasma. Tapi klien kami ada buat penambahan iaitu wall cabinet. Direka khas oleh interior designer Zasma sendiri. Sesabagai dapur, kita ke area family pula tuan-puan. Klien kami request untuk letak full mosaic. Dekat sini bolehlah nak letak kabinet TV, nak tengok bersama dengan family, tak ada masalah tuan-puan. Selesai bahagian family area, jom kita masuk pula ke bilik tidur yang kedua. Okey, untuk bilik tidur yang kedua ni berkeluasan 16 kali 12 kaki persegi. Ada toilet sendiri tuan-puan. Untuk toilet ni full mosaic dan bersama dengan aksesori tandas. Sangat-sangat cantik dan lengkap. Okey, jom kita ke bilik yang ketiga. Okey, dia berhadapan sahaja dengan bilik yang kedua. Bismillah. Okey, jom kita masuk. Yang ni pula dia punya keluasan adalah 16 kali 11 kaki persegi tuan-puan, dan ada juga toilet personal. Toilet personal ni pun sama, full mosaic untuk dia punya dinding dan bersama dengan aksesori tandas. Okey tuan-puan, jom kita ke master bedroom pula. Master bedroom ni yang specialnya dalam rumah split level ni kena naik tangga tuan-puan. Mana tangganya? Di sini tuan-puan. Nampak tak? Naik je tangga terus menuju ke master bedroom tuan-puan. Bismillah. Master bedroom ni sangat-sangat cantik tuan-puan. Sangat luas. Dia punya keluasan adalah 16 kali 16 kaki persegi. Sangat-sangat cantik. Dia punya lantai pula full SPC. Nampak tak tuan-puan? Yang menariknya untuk master bedroom ni ada balcony sendiri. Sesuai sangat nak tengok view petang. Okey, selesai di bahagian sini, kita nak pergi pula ke bilik air tuan-puan. Master bedroom ni ada personal toilet lah. Yang menariknya untuk master bedroom personal toilet ni ada penambahan bathtub daripada klien kami sendiri tuan-puan. Cantik tak?
Sangat-sangat luas. Sampai boleh letak bathtub. Dan kami request juga untuk dinding full mosaic bersama dengan aksesori tandas. Cantik kan Tuan Puan Romani? Kalau Tuan Puan berminat, boleh booking slot dan set appointment dengan kami sekarang. Bye!